Sedapnya. Wah, makanan tanpa. Cuma nanti kena beli ayam lagi, kentang. Sebab ini sesuai macam ni. Ke roti yang macam Perancis punya. Yang ayam ni dengan kentang sedap. So makan ini aja sebulan. Sebulan tanpa makan minyak, manis, nasi dan segalanya. Sebulan. Macam memang macam ni, geng. Tak makan nasi? Tak makan nasi. Kalau nak melantak, memang betul-betul masak nasi lah, asam pedas, minyak-minyak, goreng-goreng. Kena ada musim, dah mula kena speed sebab semua dah mula ramai gila. So Boyjan memerlukan energi dari pagi sampai pagi balik. Macam mana tu? Ramai orang tanya, Boyjan ambil suplemen apa? Lari-lari dari pagi sampai malam. Geng, sebenarnya bukan suplemen. Ini je pemakanan. Boyjan dah share dari 2021 lah benda ni. Kalau kita kena kerja kuat, kita tak nak rasa penat, semput, nak energi banyak, apple, buahnya apple lah kalau Boyjan. Apple dan ini. Cuba try seminggu, okay? Try seminggu. Jangan makan manis, nasi apa segala. Okay, ni kalau nak cubalah, nak manis, suka hati lah. Cuba tengok lepas seminggu, tenaganya macam mana. Lari tu macam, kenapa tak. Cuba. Sebulan. Tapi kalau tak ada gula dalam badan, nanti katanya lemah. Habis keledek ni apa? Keledek ni apa? Ni keledek manis. Oh, keledek manis. Ya. Lagi satu, badan kita bukan dari glukos ke. Tapi Boyjan dah buat bertahun-tahun. So, ini pemakanan yang bukan diet nak kurus ke, bukan. Dah kuyus pun. Tapi nak energi. Boyjan nak energi tapi tak nak semput. Nak dari pagi sampai subuh tu boleh buat kerja. Tanpa henti. Tanpa penat. Kalau penat sangat, biasa Boyjan macam tak ada tenaga kan. Ambil apple sebiji, kerak. Ataupun ni, satu ni, keledek makan. Bestnya.